Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Sufian Sulaiman, founder program kurus FTB. Sempena Ramadan ni, Coach nak kongsikan 3 fakta yang korang perlu tahu, 3 fakta menarik bagaimana Ramadan boleh mengkuruskan korang. Okey, 3 fakta menarik Ramadan. Fakta yang pertama, Ramadan adalah ejen detox. Macam mana Coach katakan Ramadan tu ejen detox? Ramadan ini bila kita berpuasa, secara naturenya kita telah mengurangkan karbohidrat, gula dalam darah. Semakin lama kita berpuasa, iaitu lebih kurang 12, 13, 14 jam, kadar gula dalam darah menurun, lalu hati kita akan bekerja mengambil daripada lemak untuk convert menjadi gula, menjadi tenaga. Jadi semakin kerap kita berpuasa sepanjang Ramadan 30 hari, bererti kita akan mendetokskan liver kita, dan fatty ataupun lemak yang ada dalam liver kita semakin hari semakin berkurangan. Detox kepada liver kita. Fakta kedua, Ramadan adalah diet. Ramadan memberi satu package diet kepada kita yang nak turun berat badan. Kenapa Coach kata begitu? Sebab Ramadan ini dia ada berbuka, dia ada sahur. Jadi dia mirip-mirip seperti IF, pola pemakanan IF. Cara puasa itu Allah ciptakan sebegitu rupa sebenarnya untuk mengaturkan sistem badan kita, dan bila Coach kaitkan tadi, dia seolah-olah seperti satu package diet yang selepas Ramadan nanti teruskanlah. Ia baik untuk tubuh kita kerana dia trigger satu hormon yang menyebabkan menarik lemak sebagai tenaga, iaitu glukagon. Fakta yang ketiga pula, yang terakhir yang Coach akan kongsikan ni, Ramadan adalah pemudah senaman. Bagaimana Coach kata Ramadan memudahkan senaman? Sebenarnya orang yang berpuasa tidak perlu senaman yang beria-ria, tidak perlu. Dia hanya perlu mengaktifkan dirinya, melakukan aktiviti fizikal, kerja seperti biasa, naik tangga, turun tangga, berjalan daripada kereta ke pejabat. Itu sudah memadai kerana fakta-fakta yang pertama dan kedua yang telah Coach terangkan tadi. Kalaupun kita nak bersenam di dalam bulan puasa, bulan Ramadan, pastikan intensiti itu tidak terlalu tinggi kerana dia akan membahayakan diri kita. Itu saja daripada Coach. Semoga bermanfaat. Selamat beramal. Bye bye. Assalamualaikum.